Baru beli kereta tapi dashcam tak pasang lagi. Kalau boleh tu nak yang ada wifi sekali. Harga nak murah-murah tapi resolution full HD. Ada tak? Ini jawapan dia, ROGcam X3. Dekat rumah kereta lebih daripada satu. Takkan semua nak pasang yang mahal. Korang pasang yang ni je siap ada wifi tau. Kalau korang nak tahu, ini adalah model terbaru daripada ROGcam. Sebelum ni aku pakai ROGcam R3. So kali ni aku nak try model yang baru ni. Design dia memang nampak modern and solid. Untuk kamera depan dashcam ni, dia pakai full HD 1080p tau. Bawah matahari memang perform. Setakat nak tengok nombor plate, record jalan or even signboard pun memang tak ada masalah. Dashcam ni datang sekali dengan kamera belakang. Resolution dia 480p. Andai kata first time beli dashcam, baca je main notebook ni, confirm faham. Okey, ini semua yang korang akan dapat dalam kotak. Dah halang-halang beli tu, aku beli SD card sekali. Sebelum pasang, aku akan cerita sikit perbezaan dengan R3. Resolution dia sama, size screen R3 lebih besar, tapi aku akan tetap pilih X3 sebab dia ada wifi. Untuk dia punya screen ni memang aku suka weh. Memang clear. Even dashcam ni pun ada mute button tau. Jangan risau. Datang sekali dengan loop recording, G-sensor dan parking monitor. Kalau nak ada parking monitor, make sure tambah hardwire kit. Tadi bang kata boleh pakai wifi, tunjuklah sikit. Yang ni simple je guys, korang pakai je dia punya app. Sambung ke wifi, dekat sini boleh tengok live footage tau. Selain daripada tu, boleh start record serta korang boleh tangkap gambar. Tapi bang, saya ada satu soalan. Video yang dah record tu boleh download ke phone tak? Mestilah boleh, korang boleh simpan terus ke galeri. Okey, sekarang je aku belanja sikit dia punya footage. So korang boleh tengok aku letak footage siang dan malam. Untuk resolution dia full HD ni memang perform. Even record waktu malam pun tetap cerah. So dashcam budget ni adalah pilihan yang terbaik. Aku sendiri pun puas hati pakai weh. Korang pun kena ada satu. Apa pun memang style habis.